Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and welcome to my channel. Nama saya Nights, dan ni adalah first time saya buat video review. Dia Tira Kamaruzaman, dia buat keluar dia punya line of blushes. Ada 3 blusher dan dia jual dekat Shopee. Tak silap harga dia 140 kalau you beli pre-order lah. Setelah ni jadi 155 ke apa, nanti kita confirm lain no? So saya akan buka, guna gunting. Ni kalau order dekat Shopee dia akan hantar guna pos laju dah juga. Lepas tu dia letak hampa punya alamat semua detail kat sini. What's this? Alamak, tergunting. $115, sorry. Kalau beli pre-order 115. Kalau beli tak pre-order 130. Tak apa, nanti kita confirm lain lah. Saya pun dah lupa dah. Wow, dia main dalam keadaan lagu ni, bubble wrap. Tu dia, bubble wrap cukup tebal. Boleh main batu sambut. Handle with care. Dia bubble wrap satu, panjang besar ni. Dia bubble wrap lagi. Individual packaging, individual wrap. Yang ni, oh cute. Ada gambar swan, gambar kucing, ada gambar daun. Dia packaging luar dia flamingo, gambar flamingo lah. Kalau ni apa ni? Ni apa ni? Yang ni apa? Born to Blush. Dia tak abang lah, tapi saya tahu yang ni flamingo. Flamenco, sorry. Kita buka. Oh, sorry, dekat bawah ni. Okey. Tengok packaging dia. Kat bawah ni Felin gambar kucing. Lepas tu dekat belakang ni dia ada tulis ingredient dia apa semua. Lepas tu made in China, tahan 12 bulan. So tahun depan bulan 7 tak boleh guna dah lah, expired no. Dia buat bahan dia, lepas tu dia ada bagi penyerangan sikit. Yang ni Felin. Jangan sebut feline lah, Felin. Wah, cakap board. Macam Little Miss Han punya, macam Kylie punya. Like it. Kalau kat board shock sebab dia ringan, tak berat kan punya bag makeup. Colour nak dekat orange-orange sikit. Ni ialah packaging Beautyra Born to Blush. Dia dibuat pada cardboard. Lepas tu kat belakang ni apa boleh tengok dia tulis apa. Like a box full of sunshine, our blusher will grant a happy flush look on your face effortlessly. Blush all day with Beautyra Born to Blush, and you are set for that self-ready look. Hashtag you can wake up like this. And then kat bawah ni buat ingredient dia. Tu dia ada Mermaid BB02 made in China 12 months.
So ingatlah hampa lepas ni hampa beli ni, hampa dapat bulan 7 tahun depan hampa tok buang, lepas tu hampa beli hak baru. So kita akan buka. Nampak muka saya dengan J-Hub. Sorry. Sini dah. Tiga-tiga hak tu pun sama je. Cuma bezanya warna dalam ni packaging sama, kami suka ringan. Bawa pergi mana-mana boleh. Okay, dah. Dia nampak kata Beauty Raw punya blusher ni memang pigmented. Hampa tak saruk banyak-banyak kali kat muka hampa. Tahan lama. Beli satu tahan setahun dah. Setahun lah sebab tarik luput pun setahun ni. Tengok ni, tengok tangan kami buat swatch. Ni ialah hasil kita swatch. Kalau tengok atas sekali tu mermaid, lepas tu flamingo, lepas tu bawah sekali tu felin. Tengok ni ada rona-rona, hak atas tu oreh-oreh, hak bawah tu pinky, hak bawah sekali felin tu macam koko-koko. Ikutlah apa suka nak buat pipi hampa warna lagu mana. Kalau campur-campur warna pun okey ke? Kami nak cuba mermaid. Colour macam orange-orange sikit. Tak salah, mermaid ni dia dupe for Max Pictures. Taklah Max Pictures, saya tak tahu. Saya tengok dekat Twitter dia kata dupe for Mermaid Pictures. Wih, sekali apply lah. Wow. Susah lah nak apply pakai spek ni. Set kami buka spek ni. Selalu kalau kami pakai makeup kan tak pakai tudung. Wow. Pigmented teruk. Oh my god, look. Pigmented ya. Pakai sekali ya. Kami tengok video, orang kata kalau muka petak, sebab muka kami petak, kita kena buat macam arc. Do it like arc. So it's like here. Betul. So kami tak boleh nak sampaikan punya hairline. Saya pakai tudung hitam ni bukan apa, sebab lagi nak nampak macam, you know, macam rambut kita. Rambut kita hitam. Orang cakap rambut sama-sama hitam, hati lain warna. Apalah, kita tak kali. I like it. Okay, kita akan cuba flamenco. Tadi duk guna cermin Hermo. Lupa kata hak ni boleh cermin ke? Aduh. Tak kata bengong. Kami tak pakai spek lah, sebab kalau pakai spek lagi dia ganggu kita punya nak tunjuk blusher. Sana kami salib. Nampak? Aish. Allah, dekat kat tu perlu habis. Ni nampak corang mabuk. Famous kan style ni kan, gaya corang mabuk. Yuri pun pernah orang pergi rumah dia, orang ajak dia buat gaya mabuk. Pretty. Last but not least, our Felin. Dia powdery. So kalau hang salib-salib tu dia macam keluar abu-abu sikit kan. Oh my god.
My god. Ya Allah. It's too very pigmented. Wow, cantiknya. Tak sangka blusher colour coklat lawa. I always go for pinkish but I love pink. Hey, this is my favourite, Feline. Semua suka mermaid dengan flamenco, tak ramai suka Feline. Now, I love you, Feline. Wah, kita dah cuba tiga blusher from Beautyra. It's actually my first time buying blusher yang packaging macam ni, sebab dulu ada blusher yang Revlon yang lips, eyes and blusher yang dalam satu palette tu, and I regret buying that because baru faham kenapa orang suka beli benda yang individual packaging, sebab hygienic. Lepas tu kalau lip campur dengan blusher powdery tu melekat-melekat, tak bagus lah. So kami sangat suka benda ni. Packaging dia lawa, ringan, ada cermin, colour dia lawa, very pigmented. Tengok pipi kami, tadi kami salah bubur tu jadi dia ke mana. 115, sangat berbaloi. Jangan lupa dapatkan Beautyra dekat Shopee. Okay, bye. Terima kasih sebab tengok video saya. Kalau tak subscribe lagi, tolong tak subscribe. Jangan lupa bagi thumbs up. Lepas tu komen lah mana hampa rasa kami patut improve lagi. Kami ni noob lagi, baru buat video. Follower pun tak ramai tahu mana. Maklum lah orang cakap sendu. Okay, that's all from me. Thank you and Assalamualaikum.